Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita pada kali ini. Saya Nordiani Zahra, pengacara anda bagi si channel Sekolah Kebangsaan Seri Pertimbangan. Hari ini, Ahad 17 Mei 2026, telah diadakan sambutan Hari Guru peringkat sekolah dengan tema Guru Bitara Nadi Negara. Semua guru sebudi telah diraikan dengan penuh meriah. Banyak aktiviti yang telah dilaksanakan seperti nyanyian lagu rasmi Kami Guru Malaysia, bacaan ikrar guru, persembahan daripada murid serta beberapa aktiviti permainan yang disertai guru seperti bersama janggut, voli rugby dan juga pertandingan membuat koktail. Selamat Hari Guru buat semua guru sebudi. Kami sayang cikgu. Jom sama-sama kita saksikan kemeriahan program pada hari ini. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berkumpul di ini untuk satu sambutan Hari Guru bagi tahun 2026 peringkat Sekolah Kebangsaan Seri Pertimbangan. Apa yang kita harapkan bagi pihak sekolah, guru-guru di hadapan ini harapkan daripada murid-murid hanyalah kejayaan dan penimban ilmu yang sebanyak mungkin dan akhlak yang terbaik. Dan guru-guru juga mengharapkan semua murid-murid di hadapan ini mendoakan kepada guru-guru yang ada di atas kertas ini dan di bawah juga, iaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Berharap semua murid-murid dapat mendoakan mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru dan mengharapkan apa yang kita laksanakan selepas ini dan sebelum ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saja liputan kita pada kali ini. Salam sayang daripada saya, Nordiani Zahra. Sebelum itu, jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel. Bye!